abang. Hari ni ingat nak kayuh pagi tadi. Sekali dah siap-siap, hujan pula dah. Hujan lebat pula kat Nilai. Alang-alang dah siap-siap tu, pukul 3 lebih baru aku kayuh. Tak pernah dibuat orang kayuh pukul 3. Apalah, asalkan kayuh kan. Daripada tak kayuh je lah. Hari ni tak apa panas, tapi jerbu lah. Kat Nilai ni jerbu boleh tahan teruk kak. Walaupun dah hujan pagi tadi, still berjerbu, nampak macam kabus, tapi bau asap. Elok lah. Hari tu pun baru dengar berita ada kemalangan maut dah no, dekat Putrajaya. Ada 2 orang cyclist terlibat dengan kemalangan, langgar dengan kereta kot. Jadi aku nak ucapkan takziah lah, salam takziah buat sahabat-sahabat kita lah, sahabat cyclist kita. Semoga segala urusan dipermudahkan, dan semoga insya-Allah roh ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, insya-Allah. Ada musibah aja kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Pada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Cukuplah setakat tu. Tak payahlah kita nak cari salah orang tu. Salah orang ni dia tak ada habisnya. Kadang ada benda yang kita buat orang tak suka. Ada benda orang lain buat kita pun tak suka. Tapi kita ni sama-sama semua orang dalam satu pertalian lah. Pertalian insan lah, persaudaraan. Kalau satu orang tu kena musibah, macam kita lah kena juga. Bila orang kena musibah, kita janganlah menambah garam pada luka. Kalau tak boleh cakap benda yang baik, kita tak payah cakap lah. Okey. Yalah, setakat tu lah. Lebih kurang macam tu lah pesanan untuk diri aku sendiri lah. Semoga kita semua terhindar daripada apa-apa musibah di jalan raya. Tak kisahlah kita naik basikal ke, naik motor ke, naik kereta ke, naik lori ke, naik bas ke. Semoga kita semua terselamat lah, InsyaAllah. Sama aja kita semua, kongsi-kongsi. Okey. Alright, hari ni tak tahu nak pergi mana. Aku dekat Bukit Stol. Aku nampak jerbu. Aku kalau tak tahu nak pergi mana, main pusing sini. Bukit Setol, Bukit Buyuh. Ni kadang orang panggil Bukit Mantin. Kayu je lah. Entahlah nak pergi mana je lagi. Agak-agak boring balik lah. Okay. Nanti Sat, aku nak naik bukit sambil melayan bunyi-bunyi hutan Sat. Coming to Seremban.
Bandaraya Seremban. Temiang. Kau pernah pergi Temiang ah? Jom gua pergi Temiang ah. Bukan miang tau. Jangan baca sekat-sekat. Lagi buat macam miang pula. Temiang. Okey, kita pergi yang highway Temiang pantai tu lah. Jom. Tak pernah pergi petang-petang. Selalu pergi pagi ya. Mai, jom. Saya nyok. Nampak sedap tak dah. Tak kira. Jalan dulu. Oh dia. Pinjam sinarmu Nurni Lamsari. Di Lamsari dekat mana ni? Temiang. Oh cantik ah. Oh nice. Tapi jerebu lah. Tak berapa nampak sangat lah. Hijau-hijau dah. Cantik. Okey. Temiang ni okey. Cantik tempat dia. Orang kata New Zealand Malaysia. Jalan pun luas. Semuanya bukit je lah kan. Tapi tempat yang cantik ni biasanya adalah bukit dia. Kena mendaki sikit. Kalau tak mendaki tu kurang kecantikan dia. Okey. Apa bersama ya sini? Temiang ni. Aku dulu rajin main. Lama dah tak main sini. Selalu duduk pusing belah sana Okey. So untuk next event ni tak tahu lagi ya. Ada BRM 1000 bulan 9 bulan depan lah. Tapi aku tak tahu lagi dapat masuk ke tak. Macam ada hal. Dia buat masa Hari Malaysia tu 16 bulan. Tapi route dia macam menarik ya. Dia akan pergi ke negeri tanah tumpah darahku 02. Dia akan pergi ke negeri Kedah. Lajak sampai ke Wang Kelia tu. Wang Kelia betul patah balik Kota Tasik Pedu. Macam best pula. Tak tahulah. Tengoklah rezeki. Ada rezeki pergilah, tak ada rezeki tak apa, lain kali lah. Siapa yang join, all the best nanti. Sekarang ni panas sikit lah, musim panas. Panas tu cabaran dia. Okay. Itu ada yang tanya maintenance kan. Bike maintenance. Aku tak nak maintenance apa sangat, simple-simple je. Nanti lah lagi kita berhenti mana-mana lagi aku sembang lah apa yang aku check kat basikal aku. Kalau nak ride jauh-jauh tu simple check up lah. Okay. Oh, tengok tanah. Oh, Temiang. Ni belum sampai lagi. Ni baru 10%. Tengok orang turun. Syok hang tidak tu. Jom turun. Jalan satu je. Jalan masuk satu, jalan keluar satu. Tapi still dia buat roundabout. Saja nak bagi orang pusing. Menikmati alam lah. Jom. Ni dia. Roundabout Temiang. Okay, lepas roundabout tu kita naik. Okay. Naik turun. Ada 3-4 bukit dah.
Kalau nak habis tu, lepas tu balik ikut Mendung pula. Bukit saja. Duduk ni 9 macam tu lah. Toleh kiri bukit, toleh kanan bukit, toleh depan bukit. Apa boleh buat? Jom. Tu bukit. Sekejap. Lagi aku naik tu. Jalan cakap. Okey, jom. Naik turun. Ini dia. Orang panggil New Zealand of Malaysia. Berada di Negeri Sembilan. Boleh. Seronok budak-budak tu nak masuk YouTube kata dia. Nanti aku hubung bukit, panjat lagi. Okey, bunjut yang pertama. Kita ke bunjut yang kedua di Temiang. Jom. Turun. Dah 3 ke 4 dah, tak silap aku. Lupa dah tu, tengok depan tu. Nampak ke tak nampak tu? Dia punya tinggi. Pantai. Ini pantai, tak ada laut. Tak ada ikan, tak ada pasir. Ni yang kata New Zealand ni. Dia ada puncak tau. Nice lah. Cantik tu. Lawa. Subhanallah. Kiri kanan cantik. Jagung. Sedap dia jagung. Semua tempat nak berhenti bila nak balik. Tak kira. Kat Lenggeng lah. Minum air dekat Lenggeng lagi. Jom. Lama tak lalu sini. Jalan dah cantik lah. Dia baru turap lah. Hitam elok berkilat lah. Kita naik ke Bukit Mendung. Berapa kilo tak? 2 kilo macam tu lah. Dia ada 2 peak, 2 kilo, 3 kilo. Lepas tu kita turun ke Lenggeng. Bukit dia boleh tahan. Tak tinggi sangat tapi al-pacak lah. Pecah peluh kat lah nak naik atas tu. Alright. Okay, dah nak start. Itu dia. Nampak ke tak nampak? Tak tahulah. Kalau depan-depan tengok menggerunkan. Kadang tengok dalam video macam tak ada apa kan. Siapa tak bisa mai silakan datang. Welcome to Mendung. Orang kampung sini kata ada banyak harimau kumbang. Bukan harimau kumbang. Harimau hitam. Puma kan. Okey, jom aku nak naik tu. Baru kaki bukit tengah dah. Panjang lagi ni. Mari.
Bukit ni dulu masa aku awal naik basikal tu, kat sini aku dah tolak lah. Tak larat. Pencit weh. Boleh tahan. Lah okey lah sikit. Dia orang putih kata apa? Rome is not built in one day lah. Kalau kerap-kerap buat sesuatu tu, lama-lama makin cekap lah. Makin terbiasa. Sakit dia sama je. Cuma pengalaman kita bertambah lah. Kita dah tahu jangan tekan sangat. Dia dah teknik-teknik dia kan. Okay. Alright. Habis. Mendung pek yang pertama. Ada lagi. Satu lagi. Berhenti kat sungai tu Zat lah. Nak. Lepak je kat sungai tu. Sembang-sembang ni kita balik lah. Jom. Tumkit. Boleh tahan ni tumkit ni. Nisak ha. Jangan laju-laju. Alah, tak boleh masuk pula. Hup. Baru nak celup-celup kaki dalam sungai. Alah. Apa boleh buat? Mereka tak bagi masuk, kita balik lah. No. Apakan daya, orang tak sudi. Jom lah. Okey lah, jom lah. Kita balik. Apa tahu tak benda apa tu? Tu. Ini nama dia sarang kelulut, madu kelulut. Dia punya rumah dia macam tu lah. Rumah kelulut. Okey, jom. Kita teruskan perjalanan. Okey. Habis. Bukit Mendum. Naik bukit dah habis lah. Oleh kerana kawasan ni ada rimau, aku pula seorang-seorang. Ada baiknya kita terus ya. Seorang berhenti. Kita berhenti kat bawah lagi, okey? Alright, jom kita turun bukit. Turun bukit. Ni boleh tahan kat ni bukit ni. Laju. Menjunam. Mai, hati-hati ya. Testing brake. Don't take risk. Kalau laju tu brake saja. Okey, mai. Habis. Mendung. Going to Lengging. Let's go. Sedap buah mutan. Nampak ranum melok.
Bukit Puyuh. Tapi setiap kali mai tak pernah jumpa puyuh pun. Nama Bukit Puyuh, Bukit Tikui. Yang aku jumpa anjing saja. Tapi bukan nama bukit anjing. Bukit Puyuh, ni anjing. Di sini anjing biasa okey. Dia tak kacau orang. Dia dah biasa. Tu. Oi. Anjing tersedak. Tu dia 10%. Siap lah. Jom kita naik atas. Pelan-pelan. Itulah dia. Bukit Puyuh. Bukit Puyuh ni dia okey. Untuk newbie pun okey. Untuk siapa-siapa pun okey lah. Dia tak terlalu pacak. Tak terlalu panjang. Tak susah sangat, tak senang sangat, just nice lah. Bolehlah puan main cuba. Bukit Puyuh. On the way nak pergi lengging tu. Okey. Sat ke berhenti jap. Zembang dulu jom. Okeylah. Alright. So untuk aku punya general maintenance basikal aku, biasanya aku akan servis normally 6 bulan sekali lah. Setahun tu 2 kali lah. Major servis lah. Tapi depend juga. Kalau aku ada nak pergi macam ride yang jauh-jauh, at least 600 km ke atas, big hill ke, 1000 km ke kan, yang tu aku akan hantar untuk minor service lagi sekali. Just in case lah, kalau ada apa-apa rosak ke apa ke, pomen tu boleh tengok, dia boleh advise kita kan, sebelum berlaku apa-apa yang tak diingini lah. Kalau jadi apa-apa on the road, lagi leceh kan. Inilah keadaan basikal aku selepas BRM 400 hari tu. Kotor apa semua. Tak ada nak basuh lagi lah. Ni aku punya masalah aku lah. Cukup nyegan lah nak basuh basikal. Malas betul lah. Apa jangan ikut je aku. Balik ride, paling bagus basuh basikal lah. Basuh, at least basuh dia punya gearing-gearing tu, bagi semuanya bersih kan. So nanti kita punya gear tu boleh tahan lama lah. Okay? So untuk maintenance, biasanya pada basikal ni, biasanya aku akan check, kalau sebelum ride tu aku akan check dia punya rantai. Rantai ni kita akan check, dia ada chain checker tau. So daripada chain checker tu kita boleh check sama ada rantai kita tu tinggal berapa persen lagi, dia dah stretch berapa persen. So dia jangan bagi dia terlalu stretch sampai 50%. Nanti dia akan makan kita punya keset. Bila makan keset lagi, dia akan makan modal lah nanti nak tukar. Sebaiknya kita check, kalau dia dah sampai masa untuk tukar chain tu, tukar je chain. Biasanya chain ni aku akan tukar normally lah, kalau aku punya pakai biasanya setahun sekali. Setahun sekali tu memang aku akan ganti chain. Ganti chain, kemudian aku akan ganti kabel-kabel ni. Kabel brake ni biasanya setahun setengah baru aku akan tukar lah. Kalau kabel untuk shifter ni semua, depan, untuk RD depan dengan belakang, biasanya aku akan tukar setahun sekali. Normally lah, aku fobia sikit, takut dia putus kat tengah jalan. Putus tengah jalan, aduh hai. Mana nak cari kabel tu tengah jalan tu kan. Dia akan stuck pada gear yang paling susah tu. Merana lah hang. Kalau hang buat 1000 km, nak habiskan 1000 km dengan gear yang berat, siksa weh. So untuk mengelakkan benda tu, just tukar je, setahun sekali tukar. So biasanya should be okay lah, pakai kabel yang baik sikit. Alright. Lain apa lagi Okay. Biasanya aku akan check brake pad. Sebelum ride tu aku akan check brake pad depan dengan belakang. Okay, ini aku pakai rim brake lah. Kalau orang pakai apa? Kalau pakai disc brake pun sama. Check korang punya brake. Kebiasaan kalau sebelum ride, memang aku akan pump basikal lah. Pump basikal dan juga minyakkan balik rantai tu. Kalau korang pakai minyak, korang minyakkan. Siapa yang pakai wax, waxkan lah.
supaya dia tahan lebih lama, kan? Itu aku punya kebiasaan yang aku buat lah, maintenance yang simple lah untuk basikal aku, supaya kita punya ride tu kita boleh ride dengan hati yang tenang, kan? Tak terfikir-fikir. Dan kalau ada bunyi apa-apa kat basikal kita ke, dengar bunyi-bunyi pelik sikit je, pasal kita selalu naik basikal, so kita tahulah bunyi ni ada benda yang tak kena je, korang hantar je lah pergi dekat pomen korang. Nanti pomen tu pandai lah dia cari, kan, apa masalah dia. Pomen tu lebih pandai. Dia lagi tahu pasal basikal. Okay, so jangan biarkan kalau ada bunyi-bunyi tu kita biar lama, kita tak tahu bunyi tu bunyi apa, bunyi bearing ke, bunyi apa ke, kan, bunyi skru nak tercabut ke. Nanti tengah-tengah jalan dia cabut, lagi susah. Okay, so itu je lah kot, simple-simple bab-bab maintenance basikal. Aku pun tak pandai ingat, tara-tara tu je lah. Lagi siapa lagi pandai nanti hampa boleh komen lah, boleh tambah. Alright, apa hampa punya normally korang punya maintenance punya cara untuk basikal korang, nanti korang boleh share. Alright, so okey lah, ini dah nak pukul berapa dah ni, 6.30, 6.40 dah. Aku dah nak balik lah. Kita di atas Bukit Puyuh. So okey lah, time to go back, balik ke rumah. Bye-bye lah Bukit Puyuh, Bukit Tukui. Aku dah nak balik ke Nilai tu, dia punya view sikit lah. Nampak? Alright, so kita nak turun bukit. Macam biasa, sebelum boleh sampai rumah, mai menghadap Bukit Bunjut Kilang Kapek Nilai 3. Aduh, sikit lagi sampai rumah dah. Berapa ni? 7 suku dah sampai rumah lagi. Okey lah, aku dah nak sampai rumah. Hari ni ride tak jauh, tak dekat, dalam 79-80 kilo macam tu lah. Pusing-pusing area Nilai, Seremban, pergi ke Lengging, cari bukit sikit. Hati-hatilah, take precaution. Sekarang ni tengah musim jerbu. Aku keluar ni pukul 3.30 bela ni pun pedih mata kan. Siapa-siapa yang ada alahan ke, ada asma ke apa ke, mungkin boleh kurangkan sikit lah aktiviti kat luar. Okey, aku nak sampai rumah dah. Next Rayawan nanti kalau ada, nanti aku bawa lah pergi mana pun tak tahu lagi. Dia orang ajak pergi buat gap loop awal bulan 9 tu, tapi tak tahu lah, tengok macam mana. Kalau jadi nanti kita layan lah, kita pergi. Pun dah lama tak pergi buat gap loop pun. Alright, so aku doakan semua selamat lah, hati-hati di jalan raya. Take a good care of yourself lah. Until kita jumpa lagi di ride yang akan datang. Okay, bye bye. Terima kasih, bye bye.